Assalamualaikum. Hari ni Cik Nom nak share cara buat keropok leko homemade. Kalau pergi Terengganu, memang rugilah kalau tak singgah cari keropok leko. Baru goreng panas-panas, makan pula dengan sos dia, memang susah nak berhenti. Tapi kalau tak dapat pergi beli yang fresh dekat Ganu, boleh cuba buat sendiri. Kita boleh letak lebih ikan, rasa pun lebih padu, tekstur lebih kenyal lembut dan kita boleh buat ikut cita rasa sendiri. Sebenarnya tak susah pun nak buat sendiri. Yang penting kena guna ikan fresh, jaga sukatan tepung dan ikut beberapa teknik yang mudah. Dalam video ni, Cik Nom juga akan share cara nak buat sos penjicah keropok sekali. Dan juga ada beberapa tips penting supaya keropok leko tu jadi lembut, kenyal, tak keras, tak liat dan kekal sedap walaupun dah sejuk. Okey, mula-mula kita sediakan isi ikan. Cik Nom guna campuran ikan selayang, ikan sardin lah dan ikan kembung. Besar-besar ikan selayang ni, senang nak fillet. Kita perlukan 500 gram isi ikan sahaja ya. Untuk asingkan, Cik Nom trim isi ikan tu bermula daripada bawah sirip tepi ni, trimlah sampai ke hujung ekor. Kemudian sebelah satu lagi, trim pula daripada bahagian ekor naik ke bahagian kepala. Cabut bahagian tulang rusuk dengan kemas. Lepas tu ceklah isi ikan tu ada kulit keras ke, kalau ada buang, ada tulang halus yang masih tinggal. Ni Cik Nom kikis isi yang masih melekat pada tulang. Sayang, banyak juga isi yang melekat ni. Tulang ikan tu korang boleh simpan, jangan buang tau. Boleh nak buat stok rebusan kuah laksa ke apa nanti. Tak apalah kalau bentuk tu tak cantik, terpotong ke, tak sempurna. Sebab nanti semuanya kita nak kisar. Okey, sekarang kita buat adunan keropok. Ambil 500 gram isi ikan tadi. Dan juga ambil satu cawan tepung ubi. Kalau nak tekstur yang lebih sedikit lembut, boleh gunakan tepung sagu. Cik Nom pilih tepung ubi sebab mudah nak dapat. Masukkan ikan dalam food processor. Tambah 1,5 sudu kecil garam, 1 sudu kecil serbuk perasa. Ni Cik Nom mix saja. Serbuk Ajinomoto, serbuk MSG lah dengan serbuk cukup rasa. Dan juga tambah air ais dalam setengah cawan atau 125 ml. Kisar isi ikan tu sampai betul-betul halus dan berubah menjadi paste yang lembut. Kalau mesin tu susah nak bergerak kan. Tambah je lagi air sikit-sikit. Okey, bila paste ikan dah halus, pindahkan dalam mangkuk. Kemudian boleh masukkan tepung ubi sedikit demi sedikit sambil gaul. Tepung ubi ni jangan masuk semua sekaligus. Adunan tu memang akan rasa agak melekit, yang tu biasa. Tapi kita tak perlu tambah tepung sampai tak melekat. Sebab kita tak nak keropok tu jadi keras. Ni Cik Nom tambah 1 sudu kecil serbuk penaik ataupun baking powder. Baking powder ni nak bantu tekstur keropok tu jadi sedikit berongga, jadi tak terlalu keras lah nanti. Gaul dan uli sampai semuanya sebati. Lepas tu korang boleh sapu minyak sikit dekat tangan supaya lebih mudah lah kita nak kendalikan dough yang melekit ni. Taburkan sedikit tepung ubi pada papan pemotong. Gerislah talam tu dengan sedikit minyak supaya keropok tak melekat sebelum rebus nanti. Ambil 1 genggam adunan, agak-agak lah ya. Bulatkan dulu. Lepas tu uli perlahan-lahan menggunakan kedua tapak tangan. Mulakan daripada bahagian tengah dan gerakkan tangan tu ke arah tepi sambil tekan dengan lembut. Teruskan sampai dapat bentuk silinder bulat yang memanjang dan ketebalan yang sekata. Lepas tu boleh susun setiap batang keropok tu dekat atas talam sementara kita siapkan air rebusan. Didihkan air yang banyak terlebih dulu, garam. Bila air dah betul mendidih, masukkan keropok leko satu persatu. Jangan masukkan terlalu banyak dalam satu masa. Sebab kita nak suhu air tu kekal panas dan semua keropoknya masak sekata. Rebus sampai keropok tu timbul dekat permukaan.
Dan bila timbul tu, jangan terus angkat. Biarkan rebus lagi dalam 2 ke 3 minit supaya bahagian dalam tu masak sepenuhnya. Lepas tu boleh angkat, toskan dan biarkan sejuk dulu sebelum kita potong dan goreng. Sementara tunggu, bolehlah kita buat sos. Cik Nom gunakan 15 tangkai cili kering yang dah rebus, dah buang biji. Ni ada air asam jawa, ada gula nisan, wajiblah ni. Kisar cili kering dengan air sampai halus. Lepas tu tuang masuk dalam periuk. Gula nisan letak dulu 2 keping. Kalau tak cukup, nanti kita tambah lagi. Dan juga 1 sudu besar gula merah yang serbuk. Ni tips nak dapatkan warna sos yang merah gelap cantik je. Tambah sikit air asam jawa, setengah sudu kecil garam dan juga 1/4 cawan cuka makan. Lepas tu masaklah atas api sederhana sambil sentiasa kacau sampai sos tu mula masak dan mula pekat. Sos pencicah ni memang kena rasa manis dan ada masam pedas yang seimbang. Boleh potonglah keropok leko tu bila dah sejuk ikut saiz yang kita suka. Panaskan minyak secukupnya dalam kuali. Boleh goreng guna api sederhana sampailah permukaan tu warna keemasan. Minyak pun kena banyak juga. Balik-balikkan sekali sekala supaya setiap bahagian tu masak dengan sekata. Jangan gunakan api yang terlalu besar sebab bahagian luar tu boleh jadi cepat hangus. Tak garinglah nanti. Kalau api sederhana, keropok tu panas sampai dalam. Sementara bahagian luar tu jadi rangup. Okey, bila dah masak macam ni, boleh angkat dan toskan minyak. Okey, Cik Nom nak recap tips penting. Yang pertama, pastikan semua tulang dan juga kulit keras dibuang dengan bersih sebelum isi ikan tu dikisar. Yang kedua, masukkan tepung ubi atau tepung sagu sedikit demi sedikit. Dan jangan letak lebih tepung supaya keropok kita tak jadi keras. Ketiga, selepas keropok tu dah timbul masa rebus, sambung lagi rebus 2 ke 3 minit supaya masak sepenuhnya. Yang keempat, masak sos lebih lama atas api perlahan sampai gelap, berkilat dan pekat. Rasa pula manis, pedas dan sedikit masam yang seimbang. Yang kelima, goreng keropok dalam minyak panas dengan api sederhana dan balik-balikkan masa goreng supaya luar tu rangup, dalamnya lembut je. Okey, dah boleh hidang dah sos dalam mangkuk. Sos ni kan, kalau sejuk nanti, lebih pekat hasilnya. Hidangkan keropok leko tu, waktu masih panas-panas lagi, cicah dengan sos. Waktu lepas goreng tu, memang paling sedap. Sebab bahagian dekat luar tu masih rangup, dalam pula lembut-lembut, kenyal gitu. Keropok leko homemade ni memang berbaloi lah kalau buat sendiri. Sebab isi ikan tu lebih terasa. Memang nikmatlah makan. Kalau korang dah cuba resepi ni, janganlah lupa share dekat komen. Okey, selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye!